pun, betul tak? Macam mana kita nak buat projection, betul. Projection. Macam mana nak tengok Fibo? Okey, saya tunjuk contoh kaunter ni tak pernah naik atas lagi. Ni dia tak pernah naik atas lagi. Yang ni yang paling tinggi kan. So macam mana kita nak pakai Fibo? Okey, Fibonacci extension yang saya katakan tu. First kali, kalau korang nak pakai Fibonacci extension, korang kena tahu dulu point of retracement. Point of retracement tu macam mana? Korang ambil Fibonacci. Korang ambil Fibonacci retracement dahulu. Ambil Fibonacci retracement dulu. Dah ambil Fibonacci retracement. Korang ambil daripada bawah ni. Nak ambil body pun tak apa. Nak ambil shadow pun tak apa. Ambil daripada body contoh. Ambil body to body. Okay, body to body. Dengar bunyi macam apa lagi kan. Okay, body to body. So, bila body to body, korang tengok dia point ni tak cantik. Korang kena adjust sikit. Bagi dia cantik. Kenapa nak bagi dia cantik? Of course lah. Semua orang nak cantik. Ya, termasuklah chart. Okay. Counter ni cantik. Kenapa cantik? Sebab dia bounce pada correction mode. Iaitu pada 0.5 dia ambil pada shadow. So kita ambil daripada shadow bawah. Point kepada shadow atas. Retracement pada shadow. So kalau dah settle pada retracement pada shadow. Korang ambil Fibonacci extension. Untuk apa tadi Fibonacci retracement? Nak tahu pullback dia ni dekat body ke dekat shadow. Kalau dah dekat shadow tak ada masalah. So sekarang ni kita ambil Fibonacci extension. Fibonacci extension kita ambil. Tadi point kita apa? Daripada shadow ke shadow. Kita ambil point balik daripada shadow ke shadow atas. Kemudiannya tarik ke bawah ke shadow juga. So all shadow. Bila dah dapat all shadow kita akan tahu next TP dia kat mana. Next TP dia akan pergi 57, 59, 63. The final destination dia adalah 67. Saya nak tanya satu soalan. Fibonacci ni melengkapkan ke tidak korang punya intraday? Badrul Hanan, melengkap ke tidak korang punya intraday? Ngam ke tak ngam dengan korang punya intraday? Mana-mana geng-geng intraday? Alumni intraday? Lengkap awal. Boleh lena awal. Lena awal kan. Macam tu lah guna dia Fibonacci extension. Kenapa sampai 67? Sebab dia ada satu. Ni Fibonacci label. Boleh sampai atas tak? Boleh sampai atas. Tapi makan tahun lah. Ngam. Fibo dengan gun mana lagi yang terbaik? Semua terbaik tuan. Janji pakai je. Jangan tak pakai.